The Pocket Rocketman of Malaysia, itulah nickname untuk atlet sukan berbasikal trek negara Datuk Azizul Hasni Awang. Seorang wira berjiwa kental despite kekalangan fizikal jika dikompare dengan atlet luar negara. Beliau pernah mengalahkan juara dunia serta memenangi pingat di World Championship. Assalamualaikum dan hai semua, saya Natra. Saya Daya. Hari ni kami nak review seorang jago sukan berbasikal trek negara. Siapa lagi kalau bukan Datuk Azizul Hasni Awang. Kisah beliau sebenarnya berkait rapat dengan pendidikan. Beliau juga bukan sekadar kuat pada fizikal, tapi juga seorang yang serius tentang ilmu. Cita-cita beliau dulu nak jadi doktor, tapi minat dalam sukan berbasikal membuat beliau memilih haluan berbeza. Beliau sambung pengajian di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Sekolah sukan pertama negara yang fokus melahirkan atlet elit negara. Lepas SPM, beliau berhijrah ke Melbourne untuk train secara profesional sambil sambung belajar. Beliau memulakan degree dalam bidang pop movement di Victoria University. Di sana, beliau mendalami ilmu anatomi dan pergerakan manusia yang membantu performance beliau di track sambil terus bersaing di pentas dunia. Kini perjalanan ilmu beliau diteruskan hingga ke peringkat PhD di Universiti Pendidikan Sultan Idris melalui APEL. APEL tu apa, Daya? APEL tu adalah Accreditation of Prior Experiential Learning yang mengiktiraf pengalaman serta pencapaian beliau dalam arena sukan antarabangsa. Cerita beliau jelas tunjuk yang dalam sukan pun brain beats brawn apabila ilmu, strategi dan mindset sama penting dengan kekuatan fizikal. Kadang bukan siapa yang paling bersahaja yang menang, tapi siapa yang paling bijak menggunakan ilmu dan tidak pernah berhenti mengimprovekan diri. Next, drop dekat komen influencer ataupun artis yang korang nak kami review.